Dekat Labuan ni guys, banyak tempat makan yang sedap. Tapi salah satu tempat yang paling underrated dekat Labuan ni adalah food court dekat berhadapan dengan Sea Sport. Yang mana food court ni ada banyak peniaga-peniaga Melayu. Tapi sayang, 1000 juta kali sayang, tak ramai orang datang makan sini. Tapi ceritanya macam tu lah. Sedangkan sini banyak gila kedai yang jual makanan, pelbagai jenis makanan. Ada makanan-makanan yang macam makanan dekat Semenanjung, ada juga makanan daripada Sabah, makanan daripada Brunei, makanan daripada Labuan sendiri. Tapi kurang orang datang makan dekat food court depan Sea Sport ni. Jadi kalau korang datang ke Labuan, salah satu tempat korang patut singgah adalah food court dekat berhadapan dengan Sea Sport ni dan cuba minum sendiri Estella. Estella ni orang rumah aku kata baru je buka kat Labuan ni, asalnya daripada Indonesia. Jadi dalam ni ada pelbagai macam jenis bahan-bahan, ada jelly-jelly, ada sagu, ada biji selasih, ada roti, ada buah nangka. Korang tengok sini, zoom sini sikit. Kalau boleh tengok atas ni ada macam-macam lah. Dekat dalam tu ada macam-macam. Nampak tak? Macam-macam segala. Penuh lah. Daripada atas sampai ke bawah ni penuh dengan pelbagai jenis bahan. Dan untuk secawan ni harga dia RM8 saja. Okey. So tak nak buang masa, kita try. Aku ni kalau benda-benda macam ni aku kurang sikit, tapi kita try lah sebab first time juga nak makan. Oh, ingatkan dia macam ais batu campur ke macam air ke, rupanya dia macam bismillah. Dia macam ada cheese lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Ada rasa crunchy, ada rasa fruity, ada rasa creamy, manis. Ni kalau orang lelaki mungkin kurang sikit lah. Tapi kalau perempuan dia memang suka benda-benda yang fancy macam ni. Untuk harga RM8 dengan apa yang kita dapat pada aku, berbaloi lah. Ni apa ni? Mak ai, avocado. Ada avocado guys. Ada avocado RM8. Mak ai. Tu. Dia punya tekstur dekat bahagian atas ni memang kita panggil likat lah, likat macam berkrim macam tu. Tu, tengok tu. Okey, macam korang tengok ni, dalam sudu ni, satu sudu ni ada roti, ada buah nangka, ada biji selasih. Lepas tu kita ambil sikit dia punya macam kacang-kacang ni, crunchy ni. Tu dia, bismillah. Berlemak, krim, crunchy, manis. Manis. Ada rasa ni avocado dia. Kita ambil lagi sekali guys. Avocado dengan krim, dengan roti dia. Tengok ni. Tu dia guys. Kasih cedok banyak sikit. Ni. Bismillah. Ni first time aku rasa benda-benda macam ni. Macam korang tahu, aku pun bukannya gemar sangat makan benda-benda yang manis ni, tapi sebab nak cuba, jadi pada aku ini first time makan, pada aku berbaloi lah. Sebab aku memang tak pernah nampak benda ni dekat Semenanjung, dan ni first time aku makan dekat Labuan. Dia ada banyak macam lagi pilihan. Dia ada Estella durian, Estella keju ice cream. Yang aku ambil ni yang paling murah, yang paling basic sekali guys. Ni namanya Estella biasa. Aku tak boleh bayangkan macam mana kalau kita makan yang paling mahal tu, Estella durian tu. Ada durian seketul atas ni. Mesti padu. Tapi yang pasti nak kata dia sejenis minuman pun tak, aku rasa dia lebih kepada dessert. Dia lebih kepada dessert. Sebab aku tak rasa benda ni macam satu jenis minuman. Sebab dia memang manis, berlemak, berkrim. Jadi kalau korang ada plan nak datang ke Sabah ataupun nak singgah sekejap dekat Labuan ni, korang wajib datang ke food court berhadapan dengan Sea Sport. Korang boleh tengok kat sini ada pelbagai jenis makanan yang patut korang cuba, dan salah satunya adalah Estella ni dekat entry corner, kedai nombor 25. Okey.
Jadi berbekalkan duit RM8 daripada poket bini aku dapat makan satu cawan Estelle yang paling basic. Dalam ni penuh dengan jelly, ada avocado, ada buah nangka, ada biji selasih, ada sagu, macam-macam lah. Apa lagi kau nak? Kau datang Labuan, kau minum Estelle, kau enjoy lah. Sedap ni boy. RM8. Penuh satu cawan guys. Nanti kita try durian tu pula. Potong kaki. Let's test mic. Mic check 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3.